Assalamualaikum dan selamat tengah hari guys. So ini ada dua kedai dekat Kem Terendak. Satu ni jual nasi campur, tapi tengah hari pun dia ada jual kerabu Maggi, Maggi ketam. Lepas tu satu gini nasi kak wok, mi celup semua ada kat sini. Okey, so ni kedai nasi berlauk dia. Wah kak, banyak lauk dah habis kak Lauk banyak. Okey, so yang famous kat sini ayam buttermilk tapi dah habis. Lepas tu kita ada ni patin tempoyak. Ni pakai koyak. Patin tempoyak pun sedap. Ni paru sambal dia pun sedap juga. Tapi nasi lauk dah habis macam tu boleh bagi saya nasi kerabu golok satu. Golok satu. Kerabu Maggi ada? Maggi ada. Okey, kerabu Maggi satu. Lepas tu dengan Maggi ketam satu. Itu je. Okey. Kerabu golok dah siap. Oh dah siap ni nasi kerabu golok Okey. Kerabu Maggi dah siap. Okey, kerabu Maggi kita dah siap dah tak sabar nak makan ni. Okey, Maggi ketam dah siap. Okey, Maggi ketam pun dah siap. Terima kasih kak. Sama. Besar ketam dia. Wujud dah siap. Okey, dah siap Okey, terima kasih. Ush, padu ni mencelup. Ini nasi ayam berempah. Okey, ayam bagaimana Thai Thai. Betul. Okey, ni ayam berempah gulai kak wok Letak kuah terus ke? Letak kuah terus je. Saya terus makan. So ini gulai kak wok Harga berapa kak? Baru RM8 je. RM8. Ayam besar lah tu. Okey. Okey, terima kasih. Ush, besar betul bungkusan dia ni. Okey, so menu ni adalah kerabu Maggi. Tengah-tengah hari ada jual kerabu Maggi tau. Selalu makan kerabu Maggi malam. Tapi ni kita makan tengah hari. Okey, ada udang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. So menu yang seterusnya ini dia, nasi kerabu golok. Dia lain sikit dengan nasi kerabu lain. Sebab apa dia lain? Nampak ni. Ada letak macam bihun. Nampak bahan dia. Okey, so inilah nama dia, nasi kerabu golok. Kacau dulu. So bihun ni makan sekali dengan nasi kot. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ini dia, Maggi ketam. Nampak tengah-tengah hari pun ada Maggi ketam tau. Seterusnya ini nama dia mi celup. Kalau mi celup. Terus ini dia ayam berempah gulai kak wok. Besar bungkusan dia ni. Kak wok bagi kaki ayam ni, so ni memang gulai yang padu. Padu gila gulai dia. Inilah dia tempat makan yang telah dilupakan oleh orang Melaka dekat dalam Kem Terendak, Mutiara Purnama. So kat belakangnya ada banyak food court yang kedai makan dia murah, lepas tu sedap. Jadi makan dulu guys.